Pagi. Selamat pagi. Apa khabar? Siapa bercakap ni? Saya Kak Sharifah. Kak Sharifah, apa khabar? Baik. Ada Kak Sharifah buat panggilan dari mana sekarang ni? Saya buat panggilan daripada dekat rumah lah. Dan Kak Sharifah ni, sebelum Kak Sharifah bercerita tadi, dengar kisah tentang teman ni, bad girl dengan Aida, ada baca hati. Dengar. Anda rasa patut tak dia buat kawan dia macam tu? Tak patutlah. Tak patut kalau nak gurau-gurau pun ada tempatnya. Saya pun saya marah juga. Itulah. Temannya sampai telefon jangan main ketuk pintu lah. Walhal kawan dia kat luar 7-Eleven. Macam mana? Dan akak ada pengalaman tentang apa? Silakan. Okey, sebenarnya pengalaman Kak banyak. Tapi kakak nak ceritakan satu. Okey, boleh. Okey, kakak mandam. Kakak mandam. Okey, satu kali tu kakak pergi pengantin. Ada buat satu tempat hotel lah. Ni kira macam dia lepas nikah. Lepas tu dia saya lepas make up dia. Lepas tu dia ada macam dinner lah. Dia bawa ke hotel. Hotel tu kat Orchard lah. Jadi lepas saya dah make up dia tu, saya kena hantar dia pergi ke ballroom lah. Untuk dia nak dia punya inilah, dia punya majlis dia dinner lah, kira dinner Jadi bila saya dah hantar dia yang for the first outfit, dia dengan dia punya bridesmaid dia semua, saya temankan dia lah. Saya temankan dia, lepas tu kita change another outfit. So dah dipendekkan cerita, saya change another outfit. Saya cakap dengan pengantin saya cakap kalau boleh yang baju second outfit ni tak ada apa-apa kan. So I tunggu dekat tempat hotel. So I boleh packing baju lah. Because hari pun dah malam kan. Habis Kak Saifah duduk nak buka TV, tak tahu. Saya rasa macam pekak tu. Tadi bising dengan kawan-kawan dia ramai. Sekali bila pekak dengan duduk ni, kakak duduk je. Sekali kat tepi kakak ada kot berjalan. Kot berjalan, bergoyang macam orang berjalan, tapi kot saja. Atas dia suara tak ada. Atas kot bergoyang-goyang. Kakak tengok ke mana arah kot tu pergi. Kot tu pergi lepas ke pintu. Arah pintu tu tutup. So kakak diam juga, tengok kat tingkap. Rupanya kakak tak perasan, rupanya yang hotel tu begitu tinggi. Kakak duduk balik sekejap lagi. Kakak tengok ada macam macam putih. Macam putih dia tengah berjalan menuju ke pintu tu juga. Kakak rasa apa ni? Kakak cuba tengok kat luar tak ada orang. Kakak panggil lah satu budak tu, boleh tak teman kakak kat dalam. Habis dia kata, kenapa, ada apa tu? Kakak ceritakan. Dia kata, kat sini memang Kak macam-macam cerita ada. Itulah pengalaman kakak. Jadi nasib baik kakak tak bermalam di hotel tersebut lah. Taklah, kita ada limit time. Terima kasih Kak. Baik, sama.